Inspirasi. Mungkin ada yang tak pernah mendengar nama mereka. Ya, kerana album mereka muncul di zaman kemuncak penghujung era rock kapak, yakni 1991. Namun bukan itu sahaja perkara yang ingin dibincangkan oleh gua mengenai kumpulan asal Singapura ini. Selain dari merupakan album yang pertama diterbitkan oleh Hassan Babylon, sememangnya masih banyak lagi yang boleh diperkatakan mengenai mereka ini. Terus ikuti siaran ulasan rock kapak kali ini, yang akan membawa kepada anda secara eksklusif kisah mengenai kumpulan Inspirasi. Jangan lupa klik like serta share pada video ini. Dan untuk mereka yang baru di sini atau perasan kenapa channel ini tidak mempunyai banyak subscriber, ini kerana ini adalah channel baru gua. Jadi gua amat berharap sangat untuk lu orang menyokong gua dengan menambah bilangan subscriber gua. Bersama-sama kita martabatkan kembali zaman kegemilangan metal dan rock di negara kita. Diasaskan pada tahun 1989 oleh dua orang sahabat sekolah dan sekerja di kedai muzik Raymond Music di Singapura, iaitu gitaris Arifin dan basis Bai, dengan nama kumpulan Unsteady. Mereka kemudiannya diperkenalkan oleh Encik Saz Naron yang bertindak sebagai pengurus kumpulan mereka pada drama Rafi, vokalis Syed Kasim atau Arab, dan gitaris kedua Safarin. Dengan lengkap 5 ahli, Saz Naron menginspirasikan nama Inspirasi kepada mereka serta bercadang untuk membawa Inspirasi ke hadapan dengan rancangan rakaman album. Namun disebabkan keadaan yang tidak mengizinkan, hasrat itu tidak berjaya ditunaikan. Inspirasi terus aktif dengan memasuki pertandingan paling popular di Singapura pada masa itu, tak lain tak bukan Clash of the Bands pada tahun 1990, membawa lagu cover dari Loudness dan lagu ciptaan mereka sendiri. Hasil dari mutu persembahan mereka, Inspirasi berjaya merangkul tempat sebagai naib juara daripada keseluruhan 124 kumpulan yang bertanding. Perkenalan dengan Hassan dari kumpulan Babylon dengan ahli-ahli Inspirasi di tempat kerja mereka di kedai muzik Raymond, Singapura, membuatkan Hassan berminat menawarkan peluang rakaman album kepada mereka. Inspirasi telah diperkenalkan kepada pengurus syarikat rakaman baru Encik Johari Teh dari Noise Records Malaysia dan sekaligus menandatangani kontrak rakaman album dengan Hassan bertindak sebagai penerbitnya. Ya, ini antara album pertama terbitan Hassan Babylon selain dari album kumpulannya sendiri di awal 90-an. Inspirasi sekaligus mempersiapkan lagu-lagu ciptaan sendiri untuk dipersembahkan dalam album pertama mereka, dengan merakamkan sebuah lagu killer ciptaan mereka sendiri berjudul Bersama Cinta dalam bentuk demo tape latihan. Namun sewaktu dalam persiapan tersebut, sebuah tragedi menimpa mereka apabila vokalis mereka iaitu Arab meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan jalan raya, sekaligus menghentikan sebentar perjalanan mereka. Disebabkan kontrak telah ditandatangani, Inspirasi meneruskan juga perjuangan yang ditinggalkan Allahyarham dengan mengadakan sesi uji bakat untuk rakaman album mereka di Kuala Lumpur. Akhirnya, vokalis baru iaitu Django yang berasal dari kumpulan Fate dipilih sebagai vokalis baru Inspirasi. Lagu killer mereka yang terdahulu iaitu Bersama Cinta kemudian yang ditukar lirik dan tajuk sepenuhnya memperingati vokalis asal mereka Allahyarham Syed Kasim menjadi lagu Terkuburnya Sebuah Impian.
Setelah siap semua persiapan, mereka berlima bertolak ke Kuala Lumpur untuk rakaman album di Sound Studio Ceras pada lewat 1991. Rakaman album yang memakan masa tidak sampai sebulan ini pun akhirnya membuahkan hasil dan album tunggal Inspirasi akhirnya lahir di pasaran pada awal 1992. Inspirasi. Okey, salah satu album keluaran Noise Records. Jadi sebelum ni gua dah pernah buat cerita pasal kumpulan East, kumpulan Sutra pun gua dah pernah mention sedikit. Itu semua antara keluaran daripada Noise Records lah, sebuah syarikat rakaman yang agak rare boleh dikatakan, kan. Mungkin dah ada yang tahulah sebab gua kerap juga cerita yang pasal Noise Records ni. Diorang ni pada awal 90-an, sekitar 1990 macam tu, Noise Records ni sebenarnya bercadang nak release album kompilasi kumpulan-kumpulan extreme metal underground Malaysia, yang lewat 80-an ni, seperti Punisher, Slap Dead, Pichagari, Nemesis, Suffocation, masa tu belum tukar nama Suffocation lagi, Silhanas, nama ejaan lama S dan bukan Z, dan beberapa lagi kumpulan-kumpulan lain di dalam satu album kompilasi kaset lah. Jadi yang gua tahu dia orang dah sempat release, sempat rekod beberapa lagu. Cuma itulah ada benda berlaku dan lagu-lagu tu semua kira lost macam tu je lah kan. Dan kompilasi tersebut tak dikeluarkan. Dengar cerita ada orang bawa lari duit macam tu lah lebih kurang kan. Dan Noise Records bungkus pada masa tu. Tapi sebenarnya tak bungkus lagi sebab dia orang sempat keluar dengan beberapa album daripada band-band mainstream, antaranya Inspirasi ni. Lepas tu kumpulan Sutra, kumpulan East, dan juga ada beberapa kaset-kaset artis solo, dan juga dia release kaset-kaset glam hair metal daripada barat lah. And cuma satu pun gua tak ada simpan lah kaset-kaset tersebut. Okey, jadi di hadapan kita adalah Inspirasi yang kita nak cerita di dalam ulasan kali ni. Tapi satu keunikan Noise Records ni, dia punya inlay dia jenis macam kertas keras sedikit, macam style pressing Singapura. Pressing Singapura kalau lu orang biasa tengok dan pegang, dia jenis gunakan inlay keras, kertas keras macam ni. Dia macam kertas biasa je, tapi dia tebal sedikit, sedap juga pegang kan. Cuma jenis inlay macam ni agak fragile lah, kalau kena air mungkin jenis cepat hancur lah kan, pasal dia macam kertas biasa, dia bukan kertas kilat pun. Dan satu lagi dia suka pakai open sleeve macam ni, dan bukannya yang petak potong tu kan. Dia buat full sleeve, bukan open sleeve, full sleeve. Jadi casing dia memang jenis khas lah, yang tak ada puncher kat sini kan, supaya tak boleh tebuk kat kaset punya inlay. Nampak? Tapi pasal album ni diterbitkan pada tahun 1992, maka dia masih pakai casing petak. Nampak? Ni casing original, walaupun gua tak berapa suka pasal ada nama owner asal Zaisham kat sini, dia pergi conteng. Ikutkan tak berapa suka lah yang pasal ada conteng macam tu, kita kau boleh nak sempurna. Tapi pasal dia casing jenis petak, dan nak dapatkan casing jenis tutup macam ni tanpa ada puncher kat sini susah kan. Dah lah petak, lepas tu yang tak ada puncher pula tu memang payah nak dapat lah kan. Jadi inilah dia inlay Inspirasi. Inspirasi kaset dia sebenarnya tak susah nak dapat pun, senang je. Kalau kita rajin menyelam di Carousel ke, di Shopee ke, kita boleh jumpa sebenarnya album Inspirasi ni yang masih seal NOS, New Old Stock. Mana kolektor tahulah kan. Memang senang dapat sebenarnya Inspirasi ni album dia, jadi tak rare pun sebenarnya. Dan dia boleh dapat semurah harga RM30 je. Sebenarnya gua rasa kalau lu orang cari lagi kat Shopee atau Carousel mesti boleh jumpa ni album ni. Dia sebenarnya adalah antara album NOS yang banyak lagi beredar di pasaran. Mungkin ada orang pergi terjah mana-mana kedai kaset lama kan, dia mesti akan dapat Inspirasi ni lah antaranya. Dan yang gua dapat kat tangan gua ni pun adalah sama lah, dia adalah NOS lah. Jadi sebab tu kita juga dapat dia punya tray card dia kat sini kan, original tray card dia. Ini biasa kalau kita beli daripada otai ke, daripada owner lama, mungkin benda ni akan hilang. Tapi pasal ini gua dapat NOS, jadi benda tu masih ada. Jadi bila kita cerita pasal NOS macam mana boleh ada nama Zaisham ni, gua pun dah ingat-ingat lupa lah. Rasa ni pun bukan casing ori dia lah. Ni casing lain ni sebenarnya. Gua rasa mungkin yang casing yang asal yang gua dapat tu mungkin pecah ke, ataupun dia bukan jenis petak macam ni, bentuk curve. Jadi gua pun pergilah cari satu gantian dia, dan kebetulan ada satu yang tulis nama Zaisham, layan je lah kan.
Okey, jadi disebabkan inspirasi ni tidak mempunyai copyright, jadi kita boleh buat ulasan, jangan risau kan. Cuma kat sini kita nak check lah lagu-lagu ciptaan mereka sendiri ada berapa banyak. Jadi album inspirasi ni merupakan terbitan Hassan Babylon, dan kabarnya ni adalah album terbitan beliau yang pertama selain daripada kumpulan beliau sendirilah, iaitu Babylon kan. Jadi kita boleh tengok kat sini lagu-lagu ciptaan mereka sendiri ada mana kita tengok. Yang gua tahu terkuburnya sebuah impian, macam gua dah cerita sebelum ni, adalah lagu ciptaan inspirasi sendiri, dan tajuknya asal berbeza. Cuma selepas arwah Syed Kasim meninggal dunia, jadi diorang tukar lirik menjadi lagu terkuburnya sebuah impian. Ciptaan Jani, liriknya oleh Jani lah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, nama-nama macam gua tak berapa familiar sangat lah. Ada nama Kamal, macam nama artis solo inspirasi tu kan. Lepas tu ada nama Bahrum Paiman, ni adalah seorang komposer daripada Singapura lah. Tak silap gua dia dah meninggal dunia pun. Kira kalau lewat 80-an dulu, Bahrum Paiman ni banyak buat lagu-lagu untuk band-band rock daripada Singapura. Dan tu ada nama Bahrum Paiman lagi. Jadi lagu ciptaan Hassan cuma ada satu, iaitu Jangan Marah. Selebihnya adalah lagu Johari Teh daripada penerbit eksekutif Noise Records. Dia pun ada bagi lagu juga. Adik-adik ni tak pasti lah siapa kan. Macam mana pun susunan muzik inspirasi disusun oleh mereka sendiri sambil dibantu oleh Hassan Babylon lah. Tu kita ada tulis kat situ, gubahan muzik inspirasi dan Johari Teh. Sorry, bukan Hassan Babylon tapi Johari Teh. Pemuzik undangan kita ada Johari Teh yang main gitar akustik. Jadi selebihnya, menurut satu artikel yang pernah gua baca dan gua pun ada kepilkan sekali di dalam ulasan ni, album ini tidak menggunakan sessionis. Hassan sendiri pun mengaku kata inspirasi main sendiri semuanya. Okey. Jadi itulah, tadi kita try nak tengok kalau ada lagu ciptaan mereka sendiri, tapi macam tak berapa jelas lagi kat situ. Tapi tak apa, yang penting gubahan muzik semua adalah ciptaan mereka sendiri. Jadi kita boleh tahulah yang lagu-lagu fast, lagu-lagu heavy, inspirasi album ni adalah gubahan mereka sendirilah. Kita harus faham juga yang mana kalau ditulis lagu itu sebenarnya adalah melodi, bukan daripada dia punya struktur muzik dia, bukan music arrangement dia. Music arrangement dia, kalau kita nak tahu, tu dia tulis bahagian gubahan muzik dan susunan muzik lah. Okey, jadi album ni tahun 1992, jadi sebab itu menggunakan shell transparent lah jenis. Oh ya, dan gua pun tahulah mesti ada yang akan tanyalah, kenapa ahli-ahli inspirasi dekat cover album ni nampak macam tak rock pun kan. Dah macam Chikanos pula kan, pakai singlet putih, lepas tu pakai seluar jean macam tu, ada key ikat dekat kepala kan, macam Chikanos pula. Gangster Mexico tu kan. Okey, sebenarnya gua dah tanya dekat ahli-ahli inspirasi, terutama Brother Arifin, kenapa gambar inspirasi ni pada masa ni semua ahli-ahli dah berambut pendek. Kalau sebelum tu kita boleh tengok dia orang rambut panjang kan, gambar-gambar lama dia orang sebelum tu. Jawapan dia sebab ahli-ahli inspirasi ni ada kerja tetap. Jadi dia orang bukan main music semata-mata, dia orang ada kerja tetap kan. Jadi ada juga yang orang Singapura ni kadang-kadang dia orang dipanggil untuk masuk NS kan, tak kira umur kan. Jadi sebab itulah apa cover ni pada masa ni dia orang pun dah berambut pendek lah kebanyakannya. Cuma basis dia lah berambut panjang pada masa ni. Kan. Dan pakaian tu adalah pakaian daripada apa nama ni, sponsor lah, biasalah tu kan. Jadi diorang pakai je lah, dah bagi sponsor kan. Okey lah, jadi jom kita terus ulas bertulis. Di mata mencerminkan hakikat kenyataan.
Jualan album Inspirasi dikabarkan terjual sekitar 8,000 unit di awal jualannya. Satu angka yang boleh dikatakan baik untuk permulaan. Inspirasi yang mula berkemah di Kuala Lumpur untuk memberi sepenuh perhatian kepada kumpulan mereka serta-merta ditawarkan untuk menyertai projek rakaman album Hari Raya anjuran Noise Records bersama-sama artis-artis naungan syarikat tersebut. Antara lainnya Saiful, Kamal, Hitam Putih dan kumpulan Sutra. Di mana Inspirasi sendiri berpeluang merakamkan 2 buah lagu ciptaan sendiri untuk kompilasi tersebut. Sebuah lagu slow berjudul Insaf dan lagu berentak hard rock heavy metal berjudul Walau di tahun 2000. Lagu tersebut kemungkinan juga adalah lagu original ciptaan sendiri berkonsepkan hard rock heavy metal eksklusif untuk Hari Raya, pernah dirakamkan pada tahun 1992. Terdengar takbir, gemar raya berkumandang ke udara di angkasa mega biru. Berseri kelipan bintang menyinar duniawi. Namun tak lama kemudian, walau dengan perancangan Noise Records yang dalam proses membina studio rakaman sendiri, kabar mengenai penutupan syarikat tersebut mulai menjadi nyata. Ahli-ahli Inspirasi pun pulang ke Singapura dengan kemudiannya, lebih memberi perhatian pada kerjaya hakiki mereka. Dengan itu, maka tamatlah perjalanan kumpulan Inspirasi dengan sempat menyambungkan amanat yang ditinggalkan vokalis asal mereka yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah untuk Allahyarham Said Kasim. Terakhir